Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Bertemu lagi kita bersama saya dari MS Fishing. Okey, untuk video yang ini aku haskan aku nak review aku punya troli heavy duty aku tahu. Yang ini kalau korang nak dapat, korang boleh ambil dekat bag tu lah. Aku akan letak dekat bag tu. Lepas tu sebelum kita mulakan, macam biasa, kalau yang mana belum subscribe lagi kita punya YouTube channel, aku nak minta bantuan korang untuk like, komen dan subscribe lah kita punya YouTube channel lah. Bantu aku dekat situ. Okey, kita teruskan dengan kita punya review troli heavy duty. Yang ni troli heavy duty tau. Yang ni kalau korang nak guna, nak bawa barang-barang camping, nak pergi camping, nak pergi memancing, nak pergi apa tu, berkemah ke, berkelah ke, aku showkan korang grab troli ni satu. Kalau korang tengok troli ni boleh tahan besar tau. Troli ni pula dia datang dengan meja sekali tau. Untuk meja dia sekejap aku ambil meja dia. Okey, yang aku ambil ni set sekali meja tau. Kalau korang nak apa ni, nak troli dia saja pun ada, nak troli dia saja pun ada. Kalau korang nak ambil sekali dengan meja dia pun boleh juga, tak ada masalah lah. Untuk troli ni korang tengok, boleh letak banyak barang tau. Dan kalau untuk meja dia, ini kaki dia akan bagi sekali kaki ni. Ni kaki meja dia. Okey. Korang dah pasang kaki meja ni, kemudian korang pasang lah dia punya alas meja dia. Okey. Ini alas meja dia kalau nak pasang, korang nampak tak ni? Yang ni boleh adjust kan? Boleh adjust. Korang klik je dekat sini. Klik je dekat sini. Sama juga sebelah sini pun klik. Okey. Yang ni pun sama. Yang ni pun sama. Korang klik. Korang klik, lepas tu dah siap lah meja kita. Okey. Yang ni kira troli sekali dengan meja lah. Kalau korang nak troli saja pun boleh, tak ada masalah. Tapi bagi aku better korang ambil sekali dengan meja. Lagi mantap, lagi berbaloi okey. Tapi macam aku, barang ada lagi, tak habis keluar lagi. Jadi aku akan tutup dululah dia punya meja ni. Meja ni kita tutup macam ni dulu pun boleh, tak ada masalah. Okey. Kalau nak letak barang ke apa, ambil dulu barang, bawa keluar dulu. Lepas tu barulah korang pasang meja ni balik macam ni. Boleh lah nak letak barang-barang mandi, periuk ke, nak masak-masak atas ni pun boleh, tak ada masalah. Okey, untuk tayar troli dia korang tengok ni. Ni, korang tengok ni tayar troli dia. Dia ada lock dengan unlock. Macam ni sekarang ni tengah lock tau. Ni tengah lock. Dia nak lock dia, korang just pijak je dekat sini, tekan. Nanti dia lock. Jadi korang tak boleh nak apa ni, tak boleh nak bergerak lah. Troli ni tak boleh nak bergerak. Tapi kalau korang nak bagi dia bergerak, korang kena unlock dia. Okey. Tekan ataupun pijak lah kat sini, kedua-dua ni lah. Make sure dia dah unlock. Dah unlock baru kita boleh tolak. Tayar dia pun besar gedabak tau. Tayar dia besar gedabak. Jadi kalau korang nak bawa barang-barang berat tu mudah, tak susah. Okey, kita tengok pula dekat handle dia. Ini handle dia. Korang tak? Handle dia korang boleh adjust. Kalau korang nak yang tinggi, lepas tu korang lock lah. Korang lock. Jadi dia tak boleh nak turun naik. Okey? Kita tengok pula barang ni kan. Kita just tarik sahaja. Okey? Nampak tak? Kalau kita nak tolak ke depan pun boleh, tak ada masalah. Ni kalau kita tolak ke depan. Okey? Nak tarik sekali lagi. Nak tarik, kita just tarik je. Boleh korang nak masuk sini. Itu korang lah, korang nak adjust macam mana. Okey, bagi aku benda ni memang sangat diperlu lah. Kalau yang mana rajin berkemping, berkemah, berkelah, ataupun nak bawa pergi mancing, benda ni sangat berguna lah untuk kita bawa barang-barang kita ni. Okey, nampak ni, memang banyak. Ini pun boleh letak lagi macam-macam. Korang nak letak kursi ke, lampu ke apa, semua lah. Dapur-dapur memang aku showkan korang grab yang ni. Okey, kalau yang mana berminat dengan troli heavy duty ni, ataupun troli untuk angkat-angkat barang camping ni, korang boleh tengoklah dekat bag kita ataupun dekat bahagian link description tau. Okey, right, jadi sampai sini saja kita punya video kita untuk kali ni. Semoga kita jumpa lagi dekat next video kita nantilah. Dan tak lupa juga dekat bag tu akan letak juga troli yang lain-lain jugalah. Mungkin ada troli yang saiz-saiz yang lagi gede, lagi besar ke kan, lagi kecil ke. Yang penting kalau korang nak grab troli heavy duty ni, pastikan korang grab sekali dengan meja lah bagi aku. Lagi berbaloi. Tapi kalau korang tak nak meja, tak ada masalah. Cuma lah ada meja tu lagi berbaloi, lagi memudahkan kita. Okey?
Alright, jadi sampai sini saja kita punya video kita untuk kali ini. Semoga kita jumpa lagi dekat next video kita nanti. Alright, apa-apa pun, assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Bye.